Hai apa semua sobat jumpa saya. Okey, pada hari ini saya dalam perjalanan nak ke utara So tajuk saya pada hari ini adalah kenapa saya suka gunakan lebuh raya WCE untuk ke utara berbanding Highway Plus. Satu masa dulu saya memang ada pengalaman berulang setiap minggu selama 2 tahun. So daripada pengalaman saya tu selepas saya melalui lebuh raya Plus, kemudian sekarang ni dah adanya lebuh raya WCE So saya nak buat perbandingan lah apa kelebihan lebuh raya WCE ni berbanding dengan Highway Plus. So kalau awak tengok kat sini dengan jarak yang saya nak tempuhi untuk ke utara kalau saya melalui Highway Plus dia lebih dekat dan kalau awak tengok road dia pun tak banyak simpang dia tak banyak liku-liku dia tak banyak jalan yang berselekor semua, jalan terus saja Tapi kalau WCE sebab dia tak siap lagi dia jalan tu berliku-liku sikit sebab dia punya lebuh raya tu tak siap lagi dan saya kena menghala ke arah pantai barat Malaysia Tapi walaupun begitu saya tetap memilih untuk melalui lebuh raya WCE ni disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Okey, jadi sedang melalui jalan Templar nak menuju ke Highway Lata. Bila keadaannya tadi saya tak cadang untuk nak lalu masuk ikut jalan Damansara dan sebagainya lah. Kita nak pergi ke utara, kita akan masuk daripada Highway Tol Jalan Duta. Kita nak ke utara melalui Jalan Duta contohnya daripada pengalaman saya lah. Lepas saja tol, di situ dah mula zon pendakian. Di mana kalau kendaraan berat ni dia dah start slow lah kat situ. Kalau hari biasa ya mungkin lah orang tak ramai tapi kalau waktu-waktu tertentu macam hujung minggu ataupun musim perayaan macam mana kita nak move dengan lebih cepat kalau keluar je Plaza Tol dah start mendaki dan nak kiri kanan dia ada batu batu-batu situ kalau kita memandu kenderaan kita dah rasa macam alamak nak daki bukit ni, lepas tu dah daki bukit naik turun naik turun naik turun sehingga sampailah simpang. Kalau kiri ke Kelang, kalau kanan kita akan pergi Ipoh Jalan tu bagi saya lah naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Simpang tu pada pendapat saya walaupun dia tulis besar tapi ramai juga yang terlajak bagi mereka yang duduk kat rawa dan sebagainya perasan pada waktu pagi tak jadi macam lebuh raya dah. Dia dah jadi macam jalan biasa dah sebab terlalu ramai orang yang akan masuk ke KL dan pada waktu petang orang akan balik kerja pula. So lebuh raya tu dah jadi macam jalan negeri dah, sibuk je orang akan ambil kesempatan lalu lebuh raya tu untuk nak ke rawa sebagainya dengan lori yang masuk daripada Kelang nak ke utara balik kerja, orang nak pergi kerja. Jadi tempat tu sekarang ni pada pendapat saya dah pintu masuk daripada Jalan Duta nak ke utara tu saya dapati jalan dia memang sibuk lah, memang sibuk. Lori kontena daripada Kelang melalui jalan yang sama, orang melalui jalan yang sama. Jadi untuk nak lalu Highway Plus start saja dari KL dah start crowded dah dengan kenderaan, dengan naik bukit tu bukitnya lagi. Jadi kalau macam kenderaan berat ni pula bila naik bukit tu memang dah tentu slow dan antara slow-slow dia pun ada juga lori nak memotong lagi. Dia tambah-tambah lah dia punya buk dia dengan kalau awak tengok laluan dia pula berbukit Kalau bila awak lalu kat Damansara tu nanti awak bertengok yang kita ni sebenarnya melalui satu kawasan yang agak tinggi, kawasan berbukit So pada pendapat saya lah pertama pintu masuk daripada KL Jalan Duta nak ke Highway Plus tu bagi saya agak macam melalui lebuh raya Lata hala ke Kuala Selangor. Kalau awak tengok lebuh raya ni jalan dia agak landai untuk sampai ke kawasan pantai barat dia punya bukit tak ada. Ini pada hari tengok pula trend jalan ni bermula daripada Sungai Buloh nak ke Rawang. Sungai Buloh nak ke Rawang ni kalau tengok kalau hari biasa, hari cuti, apatah lagi jalan dia memang agak sibuk juga sebab ada ramai orang yang duduk Rawang nak pergi ke KL, ada orang yang duduk Sungai Buloh nak ke KL. Dia orang akan pilih lebuh raya Plus tu. Jadi jalan tu pula dia lurus walaupun dia lorong dia banyak juga tapi dia tetap padat. Kat situ ada tempat-tempat penting contohnya dekat dengan hospital. Jadi ada satu simpang nak ke hospital, ada satu simpang nak ke Rawang. Jadi jalan tu bagi pendapat saya lah yang saya lalui dia masih lagi sibuk. Beza jalan sibuk dengan jalan tak sibuk ni macam ni lah. Awak tengok jalan ni tak dia boleh dianggap okey lah memang ada kereta lalu tapi kereta tu jarak dia tak terlalu dekat. Kalau tengok jalan saya ni dia tak banyak dia tu jalan pun lurus walaupun jalan Highway Lata ni orang kata berombak dan sebagainya tapi bagi saya kalau awak bawa ikut dia speed ada masalah. Jalan ni pun biasa lah tapi kalau awak bawa laju lagi memang akan terasa lah. Bagi saya sekarang ni jalan Highway Plus ni dah terlalu padat. Dia adalah pintu masuk daripada utara nak ke selatan melalui bandaraya dengan beberapa daerah yang dekat dengan KL. So makin sibuk dan itu
itulah pintu masuk nak ke utara. So why not kita gunakan satu alternatif lagi untuk melalui lebuh raya Latar, pergi ke pantai barat dulu, ke Kuala Sangor, lepas tu baru kita ke utara, macam yang saya lalui sekarang. Ini sedang melalui Bestari Jaya, melalui Jog dengan keadaannya. Saya sebenarnya masih lagi nak try jalan yang kedua ni, untuk membolehkan saya mengelak jam di Kuala Sangor. Biasanya masalah kita sekarang ni nak masuk ke WCE ni adalah kita akan sangkut dekat Kuala Sangor nanti. Kuala Sangor tu ada satu jembatan tu kecil. Lepas tu kat situ ada beberapa simpang nak ke Bandar Lama Kuala Sangor, dan kawasan-kawasan perumahan kat situ lah. Jadi untuk nak mengelakkan masalah tu, inilah jalan alternatif melalui Bestari Jaya ni untuk kita cross Kuala Sangor, kita akan menuju ke Tanjung Karang terus. So sekarang ni saya tengah study jalan ni, adakah jalan ni baik. Menurut kata kawan saya, jalan ni adalah jalan alternatif yang terbaik lah untuk mengatasi masalah kesesakan. Jadi benda ni hanya untuk seketika, sementara highway siap. Nanti kalau dah ada highway yang sebenar dah siap, itu hari nanti tak payahlah dah masuk sini lagi dah. Laluan daripada Rawang nak ke Tanjung Maling tu ada 3 lorong. Rata-rata orang yang bawa lorong tengah ni sebenarnya lagi slow pada lorong sebelah kiri. Rata-rata macam tu lah. Jadi jalan tu nama sahaja ada 3 lorong, tapi penggunaan lorong tu tak digunakan dengan cara betul. Jadi jalan tersebut masih menyebabkan jalan tu kadang-kadang slow. Masih slow Tadi kita dah tersangkut dan Ganuta nak sampai ke Rawang. Sampai kat situ jalan tu masih lagi slow, padahal lorong tu dah ada 3 lorong. Jadi mungkin yang baru kali pertama gunakan lebuh raya tu, ataupun orang yang masih lagi tertengok-tengok ataupun masih lagi tak ubah cara pemanduan ni, menyebabkan jalan tu masih lagi sangkut nak sampai ke Tanjung Malim kat pintu gerbang Bernam Jaya. Jadi masih lagi sangkut. Keadaan tu menyebabkan mood pemanduan tu masih lagi tak lancar. Jadi dengan lori ni lagi, dengan kereta ni lagi, oleh sebab itulah saya cuba memilih lebuh raya. Sebab yang keempat kenapa saya suka memilih WCE Ini sudah sampai kat kampung Hang Tuah, on the way nak ke Tanjung Karang ni. Sebagaimana yang awak tahu Kuala Sangor ni sebenarnya adalah satu daerah dalam Selangor ni yang banyak makanan. Kalau belah-belah pantai sana tu ada cendol, ada mi udang, ada makanan laut macam mentarang semua tu. Laut ni macam-macam lah Kalau kat highway makanan dia macam tu sajalah, apa yang dah ada kat situ. Lepas tu dengan keadaan dia lah, dengan harga dia, dengan kualiti dia, awak boleh tengok sini lah. Saya tak nak komen apa-apa pasal benda tu. Tapi kalau awak lalu kat jalan belah pantai ni, dia punya makanan tu lagi banyak pilihan. Kalau macam kat sini, kita exit saja, kita dah boleh cari tempat makan. Kat sana pun ada kat tempat makan kalau awak exit kat lebuh raya, tapi dia tak sebanyak kat area belah Kuala Sangor ni. Jadi awak boleh exit sini lah. Awak boleh exit kat Rawang ke, awak boleh exit dekat Sungai Buloh ke, boleh. Tapi awak tengok jalan dia, keluar saja dah sibuk lah. Keadaan tempat makan tu yang awak nak cari tu ada tak sebanyak Kuala Sangor? Pendapat saya sebab saya ni masih lagi mencuba. Apa yang saya cakap ni mungkin tak betul. Mungkin saya sedang melalui jalan dari Bernam Jaya nak ke Tanjung Karang ni. Pendapat saya dekat ni fair lah Kalau ikut jalan Kuala Sangor dia jam, sangkut terutama hujung minggu. Kalau jalan ni pendapat saya, awak pun tak boleh laju sangat bumping. Lepas tu dia tanah gambut tu ada kendaraan berat lalu. Tapi bagaimanapun jalan ni lebih selesa lah. Dia tak sangkut jalan je. Macam ni lah jalan dia. Jalan je. Kalau awak dah biasa lalu, awak tahulah jalan ni tapi yang tak biasa lalu tu, yang mungkin kali pertama dia nak follow jalan ni, macam ni lah jalan dia. Kalau tengah hari macam yang saya lalu sekarang ni, tengok lori banyak. Kena hati kat sini ada zon terbang nanti ada satu tanah mendap, jembatan naik terbang. Kalau siapa tak hati-hati, pertama jalan waktu malam ataupun hujan, awak tak pandang jalan ni betul, nanti awak akan terbang lah. Kalau waktu siang ni, macam yang saya lalu sekarang ni, saya nampak lah mana zon terbang zon terbang tadi sedang melepasi 3 zon terbang Kalau bawa dia laju memang terbang lah jawabnya. Sebab saya tengok ada banyak garisan menunjukkan bila dah terbang akan langgar dulu kita punya hook, ada bahagian bawah tu akan touch dulu pada bahagian permukaan jalan. Jadi ada zon terbang. Kalau jalan kat sini jangan laju sangat, hati-hati. Lepas tu ada jalan yang lekuk-lekuk maksud saya ni tanah gambut Tapi bagaimanapun jalan ni adalah jalan yang terbaik elak daripada kesesakan lalu lintas terutama hujung-hujung minggu lah Tapi so far saya tak ada masalah pun. Saya lalu sini dalam keadaan hati yang terbuka. Saya memang nak belajar jalan ni macam mana keadaan dia. Okey
sikit tak okey, tapi setakat ni yang saya lalui, kalau awak tengok ni okey je jalan ni, tak masalah, okey je. Awak sanggup jalan jam ataupun awak sanggup jalan rombak dengan ada zon terbang, awak nak yang mana, awak boleh pilih Tapi kalau saya biasa jalan pun tak apa, tak kisah. Yang penting jalan walaupun dapat 40 km sejam pun, yang penting jalan tetap jalan. Jangan sangkut sangat berhenti kan. Sebab kalau sanggup sana tu kan, simpang banyak. Lepas tu traffic light tu dekat-dekat Ini sementara sebelum lebuh raya ni dilanjutkan lagi melalui pantai barat ni kan. Dia lebih best tau, sebab pemandangan dia. Pemandangan pertama padi. Kat sini ada padi Tanjung Karang, Sekican, kalau awak jalan kan, ada sawah padi macam kita dah sampai kat Kedah pula. Bila tengok sawah padi ni kan, rasa macam lapang kan, lapang jauh kan. Lepas tu kalau kat sebelah sana dia ada laut, tengok laut. Jadi mood pemanduan kita tu lebih best lah kalau kita tengok sawah padi, tempat makan. Sebab tu saya percayalah kalau highway ni siap nanti, saya rasa ramai orang akan lalu highway sebelah sini, sebab dia lebih menarik sebenarnya. Kalau belah-belah sana kan, jalan dia macam tu lah yang saya cakap tadi tu. Lepas tu pemandangan kat sini cantik. Ada sawah padi. Cuba awak tengok ke ujung tu, cantik kan, lapang. Okay, sekarang saya melalui laluan daripada Tanjung Karang menuju ke Sungai Besar. Bila keadaannya laluan ni 2 lorong, dia luas dan kadang-kadang jalan ni dia mendap Tapi ni buat masa ni saja. Nanti kalau lebuh raya dah siap, lebih mudah lah tak perlu lagi kita lalu jalan macam ni dah. So bila keadaannya pemandangan pun cantik, lihat kampung, sebelah kiri ada laut. Saya rasa kalau awak memang orang sini, lagi awak tahu sangat lah pasal tempat ni. Dan saya bukan orang sini, jadi saya lalu sini pun saya rasa kalau dah start daripada Slim River kan, nak menghala ke Tapah kan, di situ telah berlaku penyusutan saiz jalan daripada 3 lorong menjadi 2 lorong, 3 jadi 2 kan. Pada ketika tu jalan pula akan jadi sempit sikit lah kalau ikut pengalaman saya lah tu. Dan saiz jalan pula kiri kanan dengan reserve tu kan, pada pendapat saya lah agak sempit sikit. Jadi nak sampai ke Tapah tu pun kena hati-hati dah, jalan dah jadi 2 lorong. Jadi nak memotong pula tu, lori dengan lori pun nak memotong, lagi dah bertambah. Dan dah sampai kat Tapah. Kat situ ada hentian rehat. Ramai orang nak, kadang-kadang kalau kat waktu hari cuti, dia merupakan satu cabaran jugalah tu So dalam masa sama orang pergi ke Cameron Highland. Begitu juga kalau kita nak balik Dan belah sana, teman saya lalu kat sana dalam tempoh 2 tahun sana selalu hujan. Kawasan bukit kan, Highland sana tu kan. Jadi awan tebal ni banyak tersangkut kat situ. Jadi laluan tersebut selalu hujan. Berbanding kalau awak lalu kat kawasan pantai kan, kawasan pantai ni hujan tu ada, tapi dia tak selebat sana dan dia tak sekerap sana, kalau awak perasan lah. Itu kat sini cuba tengok ni, pokok kelapa kan cantik kan. Pemandangan pokok kelapa, nak sampai ke Bagan Datuk ni memang cantik lah. Jadi pemandangan sawah, pemandangan pokok kelapa, suasana tepi pantai, merupakan salah satu perkara lah yang saya rasa memang seronok lalu sebelah sini. Okay, depan tu kalau tengok macam dah hujan lebat gelap nampak depan tu. Depan ni kita akan lalu kawasan hujan lebat Jalan macam ni kurang berlaku masalah. Kita kena jam kalau ada accident sikit ke, ataupun ada pihak lebuh raya dia buat jalan, dia tutup satu lorong kan. Kalau jalan 2 lorong, dah tutup satu lorong, dia punya jam panjang tu. Saya pernah kena Slim River nak menghala ke Tapah kan, dia tutup satu lorong je, panjang. Memang berderet lah nak masuk kawasan hujan. Kadang-kadangnya rintik hujan dah sampai dekat dengan Bagan Datuk, lebih kurang 500 km ke Bagan Datuk. Kita nak masuk ke Bagan Datuk Tang Bintang. Hari ni kita campur dengan hujan lebat. Saya nak share pada anda kenapa saya suka lalu WCE. Cuba tengok saiz jalan ni. Pada pendapat saya lah kan, tak tahulah pandangan saya ke betul ataupun tidak Kalau ikut pandangan saya, WCE ni jarak jalan dia tu lebih luas. Luas kan, kalau pasal lah luas kan. Tu dia punya pemandangan dia cantik. Nampak cantik kan. Kalau cuaca baik kan, dia lagi nampak lagi cantik Dan di sini
juga kalau awak perasan macam yang cakap tadi, di sini kalau hari hujan, hujan tu tak lama. Dia ada hujan tapi hujan tu tak lama. Sebab kat sini awan tu cepat nak bergerak kan. Dia akan tolak awan tu ke tempat lain. Kalau tengok tu hujan kan. Jadi hujan kat sini ada hujan, tapi hujan dia tak selama sana. Highway Plus dia ada banyak pokok kan, ada banyak bukit kat sana kan, apa semua tu kan. Jadi hujan tu lama. Kat sini hujan tu ada tapi tak lama. So cuba tengok pemandangan hujung tu. Cantik cantik tak? Cantik kan. Lapang mata memandang kan? Sedap je. Dengan keadaan flat lapang mata memandang. Seronok lalu WCE ni. Dan saya tak sabar menantikan bilakah Lebuh Raya ni akan dilinkkan terus sampai ke sebelah sana. Tengok jalan ni, betul tak saya cakap, WCE ni jalan dia lebih best. Lepas reserve dia pun banyak lepas tu pemandangan dia cantik. Kalau hujan pun tak lama tapi kat sini biasalah dah tanam gambut. Dia jalan kadang-kadang dia mendap sikit macam ni kan. Awak boleh nampak tayar kereta, tayar lori dia macam lekuk sikit kan. Dengan Lebuh Raya ni ada air bertakung macam ni. Sepatutnya Lebuh Raya ada air bertakung macam ni, dia mesti buat condong sikit kan, condong ke kiri kan. Nampak? Cuba awak tengok, hujan sekejap je tapi air dah bertakung. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu dibaiki lah untuk WCE air boleh bertakung macam tu kan. Air masih lagi boleh bertakung. Okay, saya dah nak sampai dekat Plaza Teluk Intan Saya meneruskan perjalanan Okay, mari kita tengok balik jalan kita. Kalau kita lalu daripada Tapah nak sampai ke Gopeng. Ke Gopeng tu itu dah mula zon pendakian Dari Tapah saja kita dah start nak mendaki Gua Tempurung tu kan. Jadi nak mendaki tu kita tak boleh elak daripada lori Jadi lori ni kalau nak daki dia lambat lepas tu ada pula lori yang nak memotong sesama lori. Itu yang jadi bertambah lambat. Itu yang kita punya pemanduan tu kat sana jadi tak lancar nak mendaki tu. Bila dah masuk zon mendaki ni, bukan semua kenderaan boleh bergerak dengan lancar Ada kenderaan dia memang tak boleh nak laju sangat sebab dia punya muatan dia, kemampuan enjin dia. Jadi perkara tersebut menyebabkan mana tu jadi tak lancar. Macam ini kalau kenderaan tu nak pick up pun dia punya bukit tak banyak Jadi pemandangan cantik pas mata memandang, muka bumi rata saja. Contohnya kan ke Gopeng tu jalan dia naik turun. Lepas tu dah naik turun, dia naik lagi, naik tinggi selekor bukit, elak batu apa semua, turun balik. So bila nak turun tu pun dah terlalu menjunam pula kan, menjunam. Lepas tu dengan lori ni pun kita tak brake yang kereta ni pula ada yang terlalu laju, ada yang slow. Dari segi geografinya kita dapat menghindari daripada lalu kawasan hujan lebat. Hujan tu ada tapi tak berapa lebat. Pelan kan. Contohnya saya pernah kena hujan Kalau musim hujan kan memang hujan tu sepanjang-panjang tu. Ke Ipoh kan, daripada Ipoh sampai ke Tanjung Malim hujan tu lebat je. Kalau sini hujan tu ada tapi bukit tak ada rata kan. Jadi angin tu cepat tolak hujan tu ke tempat lain. Dia punya kelebihan dia selain daripada pemandangan dia. Walau bagaimanapun kat sini kalau nak bandingkan dekat Plus, kat Plus sana hujan lebih kerap berbanding kat sini. Kat bandingkan hujan sini lebih cepat teduh berbanding sana. So logik ni awak boleh tengok sendiri tu lapang kan. Jadi awan hujan tu cepat beralih daripada tempat ke tempat yang lain. Jom ni hujan lagi. Bila keadaannya bagi saya lah walaupun hujan kita seronok sebab laluan kita ni tak berbukit, rata saja. Walaupun ini adalah jalan negeri yang jalan digunakan oleh penduduk setempat tu. Ada motor-motor lalu bawa dia punya dia punya roda tu kan, macam yang saya punya tu kan. Tapi jalan ni masih lagi baik Cuma kat sini kita jangan laju-laju sangat. So bezanya Lebuh Raya ni dia memang jimat. Baru jalan negeri tapi jalan dia 2 lorong, tetap bagus Pasang macam ni jagalah speed jangan laju sangat So jangan kata tak ada hujan hujan tu tak ada hujan Hujan tu akan turun. Melepasi kawasan yang ada hujan tadi bila katanya kita memang lalu kawasan yang ada hujan, tapi kat sini hujan dia tak selama di sebelah sana. Ini adalah contoh Tadi kita lalu kawasan hujan kan, hujan tersebut dia tak lama. Kita dah masuk Lebuh Raya Lekik tu kawasan gelap hujan So kita punya laluan direction dia cantik saja, lapang saja kan, pemandangan daripada lawa. Kat sini kita tak lalu kawasan-kawasan yang berbukit macam kat Ipoh Di sini saya nak kongsi balik pengalaman saya melalui Highway Plus Kalau kita dah sampai Ipoh kan,
petang biasanya kita akan kenderaan tersebut jadi banyak lah. Sebab ramai orang balik kerja, orang Ipoh yang kerja kat utara maybe, kalau di utara pun sama, akan jadi sibuk Betul Ipoh tu, depan tengok bukit batu kapur tu kan, kita kena mendaki sebelum masuk terowong. Itulah cabaran yang paling besar sekali untuk kita melalui Lebuh Raya Plus nak masuk terowong. Jadi nak naik ke terowong tu ada 3 lorong, tapi nak masuk dalam terowong hanya 2 je. Tapi nak naik tu biasanya laluan tu akan jadi sebelahan sebab ada lori yang bawa muatan yang berat kan. Jadi lori ni di sebelahan lepas tu ada lori dengan lori pun memotong juga. Itu yang dibawa kadang bas kena berat ni kan. Tu pun banyak masukkan terowong, tu kena berhati-hati. Saya pernah mengalami satu situasi nak jadikan cerita, lalui terowong, tiba-tiba ada satu lori tergelincir. Lepas tu dia punya jam sangat panjang di sana saya tersangkut lama sangat. Kalau berlaku kemalangan kan, dia punya jam memang teruk lah, memang teruk. Lepas tu dia menuruni bukit dengan selekohnya lagi. Yang penting sekali lah laluan ni lebih mudah berbanding dengan sana, lebih selesa rata, jalan lebih luas, lebih selesa kan, pemandangan pun cantik. So saya nak sambung lagi tentang hopefully perjalanan selepas melalui Lebuh Raya Plus daripada Ipoh dah sampai ke Sungai Perak. Sampai Sungai Perak dah turun je bukit, dah ada hentian rehat pula kan. Depan tu dah ada jembatan. Lepas tu situ orang nak keluar masuk daripada hentian rehat tak terlalu dekat kan. Itu kadang-kadang situ selalu jam lah. Orang nak keluar masuk jam dengan keadaan dia naik bukit turun bukit. Sebab tu bila dah sangkut kat situ kan, saya rasa memang saya tak seronok lah. Sebab tu bila dah sangkut kat situ saya dah macam dah tak seronok dah. Bukit turun bukit, hentian rehat. Jadi kedudukan dia tu bagi saya terlalu rapat. Jadi keselesaan tu dengan jalan dia naik bukit turun bukit, why not kita pecah-pecah lah Siapa yang ada kepentingan nak lalu sebelah sana, silakan lalu sebelah sana. Kalau awak dah berada di pantai barat, kita lalu saja Lebuh Raya ni, lebih mudah. Tapi saya memang dah seronok dah lalu Lebuh Raya ni. Memang dia punya laluan tu macam awak tengok ni lah, landai saja, luas luas, landai, lebih selesa jadi walaupun yelah jalan ni tak seperti semua perfect kan, tapi saya seronok dengan Lebuh Raya macam ni. Dia relax, dia lebih santai tak ada bukit-bukit. Cuma tengok relax saja, tak ada bukit-bukit. Nanti ada juga bukit-bukit dekat ujung nanti sebelum sampai kat Taiping nanti, tapi tak banyak lah. Tak mana tu bermula daripada Ipoh naik bukit, lepas terowong turun bukit dengan ada dia punya selekoh-selekoh dia. Lepas tu sampai kat hentian rehat, lepas tu sampai dekat Kuala Kangsar, lebih lagi dekat dengan Kilang Simen tu. Dia ke Beruas ni biasanya ada kawasan berbukit jugalah tapi kawasan berbukit dia taklah sehebat Lebuh Raya Plus kalau kita tengok ke sini. Ni turun bukit ataupun turun bukit tapi jauh lagi ke depan kan, bawa ada corner. So lebih mudah. Dalam banyak-banyak pendakian di Lebuh Raya ni adalah pendakian yang tinggi berbanding yang lain-lain. Tapi dalam masa yang sama, kelebihan dia sasaran dia besar, selekor dia pun tak berapa tajam. Pas balik sebabnya dah laluan terakhir yang kita boleh lalui untuk daripada WCE tadi tu. Yang kita boleh tengok perbandingan antara WCE dengan Highway Plus adalah ni highway ni dah lama So kalau kita tengok jalan dia kualiti dah kualiti. Highway Plus ni jarang air bertakung macam dekat WCE tadi. Tapi jarak antara jalan ke jalan agak hampir kalau ikut pendapat saya ini anggaran saya, kalau ikut anggaran saya WCE ni dia luas lagi kan, macam ni lah Jadi dah kira sampai zon yang senang sebab ni dah kira lurus tapi kalau awak di belakang lagi, start daripada Jalan Ruta tadi tu, nak lepas Tanjung Malim nak lepas Ipoh nak sampai lepas terowong sampai sini, laluan dia tu sebagaimana yang saya dah terangkan itulah laluan dia agak pada saya lah agak mencabar jugalah Okay, sebelum saya nak akhiri video ni, saya memang suka lagu Highway WCE. Cuma pada ketika ni liputan dia tak meluas lagi. Tapi kalau jalan-jalan dia semakin panjang, saya rasa WCE adalah highway yang sangat terbaik kurang lalu kawasan bukit, pemandangan lebih cantik, tempat makan pun banyak, tempat rehat pun banyak, tempat beriadah pun banyak. Kalau ada masalah apa-apa, kita boleh exit kat mana-mana tempat. Ada banyak lagi laluan-laluan alternatif Apa pun ini adalah pendapat saya, ya atau tidak terserah pada anda. Sharing saja perbandingan antara Highway Plus dengan WCE. Tapi kedua-dua Lebuh Raya ini memang sangat penting, menghubungkan kita daripada satu tempat ke satu tempat lain dengan mudah. Okey, saya akan dulu saya. Jumpa lagi.